Hai, Assalamualaikum. Hari ni Kak Zai nak masak gulai ataupun kari ikan merah. Okey. Hari ni Kak Zai nak tutorial. Okey, hari pagi ni kita nak tumis dulu bawang merah, bawang putih, bawang besar, bawang kecil, halia. Okey. Lepas tu ada daun kari Kak Zai tumis-tumis macam tu. Kita dah bancuh dululah serbuk tu supaya tak hangus dekat dalam kuali. Sebab kita nak buat kerja lain kan. So kita nak maintain dalam kuali tu. Inilah bahan-bahan dia. Ikan merah. Inilah bahan-bahan dia. Yang Kak Zai dah settle. Just tumis saja. Okay. Okay, kita tumis lagi. Nampak ni. Ni yang demo. Yang mula-mula lah. Daun kari. Letak-letup Okay, tumis sampai bau wangi lah. Semerbak. Okay, ni Kak Zai tengah nak menumis lah. Saya lah owner resepi ni, okey? Boleh tengok terus. Okey, Kak Zai dah tumis. Dah letak air sikit. Okey, nampak tu, Kak Zai nak letak asam jawa, paste asam jawa. Tak pakai yang biji-biji tu, sebab malas kan? Yang ni just letak je. Kak Zai letak dalam satu sudu besar lah. Satu sudu kecil. Okey. Takut masam sangat. Nanti tak sedap pula nak makan. Okay, tambah sikit air. Nak bagi dia jangan hangus. Okay, nak tumis tu cantik. Kak Zai tumis lama sikit lah. Nak bagi tahan lama. Jadi dia tak basi kan. Sebab kita nak masak benda-benda ikan ni kan. So kena tumis tu mesti kena tip top lah. Okay, Kak Zai letak sebut rasa, garam. Garam kasar. Okay, kita kacau-kacau dia biar nak sedikit mendidih tu. Okay, Kak Zai dah standby. Kat tepi-tepi tu dah keluar bubble-bubble macam tu kan. Just kita lengsekan, gelongsorkan ikan. Ni ikan merah, kepala ikan merah. Sebab dah request dengan suami semalam. Masa dinner semalam cakap nak pergi pasar, nak beli ikan, nak masak hari Jumaat, masak yang sedap sikit lah. Anak-anak balik awal kan. So kita bagi makan yang sedap-sedap sikit lah. Ni last sekali baru letak santan. Dah tumis, dah pecah minyak tu, barulah letak santan. Ni santan segar lah. Okay. Kalau nak masak-masak macam ni, kalau pakai santan segar macam best sikit, sedap sikit. Okay. Lemak dia tu lebih sikit lah. Kalau saya taburkan tepi tu, sikit je satu sudu macam tu. Perasa. Kita gaul lagi. Kita gaul dia punya kuah je. Jangan gaul dengan ikan-ikan sekali. Nanti hancur ikan. Just kita kacau balik bahagian tepi yang kosong tu. Jangan duk tonyoh-tonyoh kat tengah-tengah tu. Nanti ikan hancur. Okay. Kalau ikan tak segar, kita kacau tepi pun dah hancur ikan. Faktor ikan pun main peranan. So, kena pandai-pandai lah. Jangan, kalau nak beli ikan tu, jangan tengok mata dia. Tengok dekat dalam insang dia, isi perut tu kan. Okay, Kak Zai gaul lagi. Kacau-kacau. Okay, Kak Zai letak bende. Okay, Kak Zai nak share tips untuk bende ni ni dulu Kak Zai pun tak pandai pasal bende-bende ni. Macam mana nak cari, Kak Zai main beli je. So suami Kak Zai dia ajar Kak Zai lah tips nak macam mana nak pilih bende tu. Dia kena kecil-kecil, lepas tu dia lembut-lembut. Dia lembut-lembut. Kalau macam bende yang keras-keras, kasar-kasar tu, just tumis okey, buat ulam okey. Kalau nak masak macam ni, biar dia kecil sikit, lepas tu kita pegang bende tu, dia lembut. Tu tips nak cari, nak ambil bende. Tu tips daripada suami Kak Zai. Terima kasih suamiku bagi tips. Sebab Kak Zai ni dulu tak pandai masak. Okay. So Kak Zai cuba resepi ni. So dengan kita combine dengan sayur bende. Sebab semalam dah masak sayur kubis. So kita hari ni letak bende. Sebab dah pergi pasar kan. So banyak pilihan. So kita ambil lah bende ni. Bende ni sesuai untuk orang perempuan nanti Kak Zai share kat tempat lain. Okay. Banyak tips, banyak kebaikan sayur bende ni. Okay.
Nampak berdidih-didih tu. Cantik kan? Kak Zai suka tayang ikan, kepala ikan tu sebab dia cantik. Yang pentingnya Kak Zai punya ni mesti kena letak kerisik. Ini Kak Zai punya gulai ke kari ke memang Kak Zai letak kerisik. Kalau Kak Zai masak ikan ni, masak jenis berkuam macam ni, macam kari macam ni, Kak Zai memang letak kerisik. Kerisik Kak Zai memang letak banyak. Bagi dia lemak, nampak macam pekat kan. Macam tu. So dah siap. Okey, kita prepare atas meja. Plating-plating dalam mangkuk cantik. Plating-plating pula sambal belacan. Lepas tu macam biasalah, kalau telur mata tu untuk anak lah. Anak dara nak makan. So ini dah siap. You all boleh tengok dah.